Assalamualaikum. Kita tengok cepedak. Nak ambil cepedak yang CH28. Ni tengok. Ni hampir tua lah, tapi belum lagi ni. Yang ini tak tua lagi. Kuat bau dia. Kuat kan? Yang mana masak? Cium. Yang mana yang masak? Cium. Aku jenuh jari. Kalau tengok daripada tangkai dia yang ini. Tua ke? Oh, ini belum. Itu belum? Ni, betul lah. Itu masak? Cium. Baunya tak keluar masalah ni. Ini betul tak masak ni? Belum. Dia punya ni. Dia dekat dia punya tangkai dia ada benda ni. Ni belum, confirm belum. Ni pun confirm belum ni. Ni confirm lah. Ini pun hijau lagi. Sini, Cuma buka yang tu. Tapi pintal lah kita ni. Sekarang ni cari yang dah masak. Itu belum? Betul ni. Nanti. Tapi hampir lah, tapi belum. Belum kan? Kalau ini bit dengan ni jauh lagi. Tapi ada bau kan? Ada bau. Aku tak tahu mana satu. Lepas tu bila ada bau, bila kita cium, lepas tu hilang balik. Angin ni tiup ni. Kalau tengok daripada ni satu ya. Color dia. Lepas tu dia punya dekat tengkuk ni. Ini CH28. Yang ni sekarang harapan dia ni satu lagi. Ada bau. Begini belah ni. Angin tiup pas sini. Ni dah ya. Cuba tengok yang kau buka ni. Oh, dekat sini bau kuat mah. Tu kat mana benda ni? Ni bukan dia kan? Okey, datang daripada sini. Aku rasa ni lah. Tu ke? Aku rasa pun tadi aku cium belah situ tau. Tapi aku tak jumpa benda ni. Betul lah yang tadi tu. Ni. Ambil sebiji tu je lah. Petik lah. Tengok CH28. Oh, Pak Du. Ini pun dah 7 biji. Malah ambil mah. 7 biji dah aku ambil. 7 biji lah. Yang ini tak boleh tahu ni nak bungkus dah. Ini pun dah ada kena lantai dah ni. Kena tanah dah. Bismillah. Tak ada tu yang sarik tu. Ada bau? Tak ada. Dia sebenarnya belum lagi ni. Tapi okey lah. CH28. Nak kena peram. Tak lah. Bau dia memang daripada hari tu macam ni kot. Kalau buka monyet mah. Monyet. Ni ada CH28. Pokok rendah. Dia tak ada buah batang tinggi. Dia kiri dan kanan. Video sebelum ni ada korang saya dah buat.
macam mana usia dia lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Sekarang ni dah 3 tahun lah. Dia berbuah. Ni pun hampir tua dah. Tapi dalam seminggu lagi ngam lah. Dia tanda kalau boleh ambil, kalau C28 ni dekat tengkuk dia tu dah ada benda tu. Pokok kahwin CH28. Dan buah dia panjang, dia mesti panjang. Ni pun tak cukup tua tapi kita boleh peram lah. Sebab yang color apa ni tak banyak. Sepatutnya ni color merah ni banyak. Tapi duri ujung dia dah hitam, jadi dah agak tua. Cuma dapat kita peram lah. Nah, itu jalan dia. Peram dalam 3-4 hari sampai lembut ni. So baru kita buat goreng. Isi dia korang Google ya, CH28. Dia memang penuh dengan isi. Assalamualaikum. Bye bye.